Jom kita fahami Pelan Pendidikan Kebangsaan RPM 2026-2035. Jadi, bila pelajar dah boleh berkomunikasi dengan dunia, apa langkah seterusnya? Matlamatnya mudah, bukan sekadar bercakap, tapi mula bertindak. Pelan ni ada 7 impak utama, tapi hari ini kita fokus pada nombor 7. Dan inilah dia, pendedahan kepada amalan kemampanan dan kewarganegaraan global. Okey, tapi apa sebenarnya maksud jadi warga negara global ni? Jadi, macam mana kita nak pastikan pelajar dapat semua kemahiran dan nilai ni? Jawapannya melalui satu kaedah khas yang dipanggil pembelajaran kontekstual. Prosesnya mudah je. Ia menghubungkan isu dunia sebenar dengan kemahiran praktikal. Maknanya, pelajar bukan sekadar belajar teori, mereka belajar untuk selesaikan masalah betul-betul. Dan hasilnya, nilai-nilai teras seperti inilah yang akan dipupuk dalam diri pelajar. Inilah sasaran utamanya, melahirkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap komuniti mereka. Pendek kata, kita nak lahirkan generasi baru yang mampu membawa perubahan. Tapi, siapa yang akan bimbing pelajar kita untuk capai semua ni? Kita dah nampak impaknya pada pelajar, macam mana pula dengan para pendidik? Sebab peranan mereka sangat penting. Kita akan bincangkan hal ni dalam siri seterusnya.